Masjid bin Baz. Masjid Bin Baz, Sheikh bin Baz, bin Baz. Abdul Aziz bin Baz. Mufti Saudi. Oh, yang itu kita pergi tu. Mufti duduk sini lah. Mufti Bidayah. Kat sini boleh tak? Tak boleh. Tengok depan tu lah boleh berhenti ke tak? Hari ni kita ada kurang 50 jam lagi sebelum hari Arafah. Maka kami hari ni adalah sikit peluang untuk datang kat sini, nak tengok Mina macam mana persediaan dekat Mina. Memang jalan semua lawan habis tutup, dan juga sebab kawalan ketat tu diberikanlah kat sini. Tengok ni kat sini kita ada mist. Kita rasa mist dia, air untuk menyejukkan kawasan. Serius panas sebab aku tak boleh buka mata kalau tak pakai spek. Tengok tak? Try. Panas. Panas rupanya. Okey. Okey dah. Ni semua adalah apa nama, fast food restaurant ataupun kedai-kedai makan yang sifat dia memang laju-laju, siap. So siapa yang tengok Mina tu, sebelum ni untuk melontar jamrah, jemaah haji akan kena duduk kat sini 3 hari. Tapi kalau siapa yang buat nafar awal ataupun tahallul awal, dia 2 hari je. So it depends on jemaah tu, dia ambil apa. Kenapa dia cat putih? Aku rasa satu, dia nak bagi nampak jalan. Kedua, dia tak mau matahari tu ni. Testing 1 2 3. Testing. Ni kawan kami ahli hijrah. Tengok dia.
Assalamualaikum my friend. Sawadika. Kita kena rekod sekali Pakat lagi. dakap. Handphone tu dia hit. So kita Kami dah 2 minit kan? rekod. Japa kat belah kanan tu. Abang Okay. pergi bin Daud dulu lah. Jumpa kat bin Daud. Bin Daud. Kita orang dua jalan je ni. Okay, kamera kat sini memang je boleh lah. overheat. Memang boleh overheat kat sini. Sini ya? Okay, so tak apa. Kita rekod jap. Naik dulu jap. Tak sini. Okay, kami kena minum air dulu. Sebab tadi kamera kami Betul kami overheat. Kamera overheat. Test up mic hang bunyi tak? test 1 2. Nyam. Kamera kami overheat. Nasib baik saya ada air. Saya ada boleh spray kawakan saya. Okay. Ui. Ting. Sekejap Cerita behind the scene dia adalah kami kami dah rekod sampai 4 minit. 5 minit. Tapi handphone aku overheat. So Oh yang ni ada timing kan? ni ada timing, nampak. Oi. Oh ni sedap ni. Ini ada spray. Teknologi Arab. Teknologi Arab spray kat muka. Bila tak payah sampai depan ni lah kita buat kat sini. Sekejap. Okay. Nak test dulu. Jom kita try jalan dulu. Okay, Hilal. Kita dekat mana Hilal? Aku tak pakai mic. Kita tengok video.